Nenek saya nyanyuk. Kasih makan ni sebulan dah boleh hafal surah-surah pendek. Masya Allah. Kesian dia kata, dah lama dia tengok nenek ni tak dapat nak solat. Oh ya. Tapi Alhamdulillah hari ni dia boleh buat. Udah nyanyuk. Sebulan tau. Masya Allah. So kita rasa Ambil macam, masa lah sikit kan. Tapi Alhamdulillah. so Alhamdulillah, maksudnya produk kita ni sesuai untuk orang tua. Dia tanya berapa banyak nak ambil. 2 biji cukup. Kita adalah tablet kunyahan, kemam atau kunyah sahaja. Paling penting lepas tu minum air masak yang secukupnya, supaya dapat bantu penyerapan produk ni dengan lebih baik. Dan dia dapat bantu badan kita ni lebih bertenaga, bantu tadi saraf-saraf sendi. Itu yang saya macam Masya Allah, kan berapa ramai orang tua di luar sana yang ada masalah yang sama. Ya betul. Masalah nyanyuk. Okay, yang paling kesian apa tahu tak? Setengah orang tua ni kadang-kadang bila masuk pada usia emas ni, dia dah mudah lupa-lupa tau. Betul. Tapi dia malu nak mengaku depan anak. Sebab dia takut nanti anak dia ingat dia dah nyanyuk. Walhal mungkin belum pun lagi. Mungkin baru pada fasa yang dah nak jadi nyanyuk. Baru start lupa sikit-sikit. Baru mungkin start sekolah, tapi belum lagi. Tapi mereka dah mula malu tau. Tapi dia takkan cakap tau kat mak. Dia takkan cakap pada anak-anak. Betul. Nanti anak-anak kata, dah nyanyuk mak aku. Dia segan tau dok nak cakap. Faham. Cuba kita letakkan kita di tempat dia. Jadi saya sangat menyarankan kepada anak-anak, jangan tanya mak kita macam tu. Mak, tak apa, ni saya dah belikan mak Bifocus Pro mak. Kan mungkin mak pernah tengok, mak pun rajin tengok online. Kan, cuba mak cuba dulu. Mana tahu dapat tolong mak, dapat solat berdiri balik. Badan lebih fresh. Nanti bantu buatkan apa, otak mak jadi lebih baik. Tak perlu tanya soalan-soalan yang jangan buatkan dia tanya sensitif segan. sebab dia memang sensitif. rasa pada fasa tu kemungkinan dia nyanyuk. Dan tapi belum pun. Emosi dia pun rapuh tau sebenarnya. Emosi dia rapuh. Lagi sangat, kalau mak kita wanita yang pada fasa menopause, tak stabil tak kan stabil, tau. betul. Jadi kita jangan tanya benda yang sensitif untuk orang tua. Just beli, hadiahkan untuk dia. Tapi kalau ada sendiri mereka yang dah usia emas, yang nampak TikTok kita ni, nak cuba terus dia dapat comeback kuning, rasa sendiri. Sebab dalam kita adalah mushroom. Kita tak gunakan benda-benda yang terlampau fancy pun. Memang mushroom. Lion's Mane, Cordyceps bagi energi, tenaga dengan izin Allah. Kita ada Ganoderma bantu untuk baiki kualiti tidur. Kita ada Shiitake Maitake untuk kuatkan imun sistem. Kan kita ada ashwagandha nak kurangkan hormon stres. Kita ada ginkgo biloba lancarkan darah ke otak. So tu bahan-bahan kita yang insya-Allah, masya-Allah, boleh membantu masalah macam mudah lupa, tak boleh nak solat berdiri, masalah sendi, masalah saraf, tangan kebas. InsyaAllah akan nampak perubahan tu bila diamalkan secara konsisten. So saya sangat sarankan kalau ada kat sini warga yang mereka yang dah usia emas, boleh ikhtiar umur cuba 50-60 ke atas, cubalah, usahakanlah, ikhtiarkan dengan Bifocus Pro ni insyaAllah.